Tuntutan kesan visual komersial moden dan kelajuan penghantaran kini telah melangkaui kapasiti mutlak render farm luar talian tradisional. Gambar rajah aliran kerja saluran pipe waterfall ini menunjukkan urutan pengeluaran tradisional. Apabila pelanggan meminta perubahan, gelung lelaran versi yang berulang menyebabkan garis masa projek meregang dan akhirnya terputus, mewujudkan kesesakan logistik yang kritikal. Keadaan ini mengubah peranan senior kompositor. Mereka tidak lagi bertindak secara reaktif untuk membaiki kesilapan di fasa pasca penerbitan, sebaliknya menjadi arkitek teknikal masa nyata yang proaktif. Mencapai kepastian piksel akhir secara terus di set penggambaran kini menjadi standard asas industri yang menggantikan amalan membaiki di fasa pasca. Kelangsungan pengeluaran komersial moden kini bergantung kepada penggunaan ekosistem masa nyata yang selari bagi menggantikan kelemahan saluran pipe linear. Asas teknologi kepada saluran pipe selari yang baharu ini ialah In-Camera Visual Effects atau ICV Effects yang beroperasi pada dinding LED volumes. Sistem ini menjejak pergerakan kamera fizikal dan menyegerakan perspektif digital pada dinding LED secara serta-merta untuk mencipta kesan paralaks yang tepat. Kelebihan fizikal yang ketara di sini ialah keupayaan untuk merakam pencahayaan dan pantulan yang tepat secara langsung pada produk fizikal yang berkilat, seperti kereta, tanpa memerlukan manipulasi pasca penerbitan. Ketepatan fizikal ini berlaku sekelip mata, mengatasi kaedah lama di mana pasukan merakam di hadapan green screen secara sembrono dan perlu menunggu berminggu-minggu untuk melihat hasil komposisi ujian. Langkah seterusnya adalah merumuskan kejuruteraan saluran pipe asset yang dikhususkan untuk menghasilkan grafik bergerak bergaya pada resolusi tinggi secara masa nyata. ICVFX mengubah struktur pengeluaran dengan menganjakkan keseluruhan logik compositing ke peringkat paling awal dalam fasa pra-penerbitan. Beralih kepada Logic Engine, kita memfokuskan kepada set alatan di dalam Unreal Engine 5.4. Cabaran utama adalah untuk mengintegrasikan grafik bergerak 2D bergaya ke dalam persekitaran masa nyata 3D supaya elemen ini bertindak balas dengan tepat terhadap cahaya dan fokus kamera. Skema teknikal Unreal Engine Material Editor ini menunjukkan node MF_chroma key untuk special keying peka kedalaman. Outputnya mesti disambungkan kepada slot emissive color dan opacity mask serentak untuk ketelusan sempurna. Dengan mod adunan mask, elemen 2D ini memancarkan bayang-bayang masa nyata ke atas geometri 3D di sekelilingnya. Susunan node spesifik ini memaksa elemen grafik untuk mematuhi depth of field kamera fizikal di dalam live action plate. Berbeza dengan metod green screen keying pasca penerbitan 2D tradisional, teknik spatial keying 3D menghapuskan isu kependaman secara mutlak. Aplikasi kreatifnya amat jelas. Titik data AR bergaya boleh diletakkan terus ke dalam babak langsung yang mengekalkan kesan paralaks matematik yang jitu. Melalui node keying masa nyata, grafik bergerak mendatar bertukar menjadi objek fizikal dinamik yang peka cahaya di dalam virtual volume. Dari Logic Engine, kita melihat aspek kawalan versi di fasa pasca penerbitan untuk memahami mengapa After Effects kekal sebagai tulang belakang grafik bergerak komersial berbanding aplikasi compositing berasaskan node. Cabaran utama saluran pipe komersial adalah menskalakan satu klip grafik bergerak berdurasi 30 saat kepada 50 versi serantau yang berbeza tanpa meruntuhkan struktur garis masa. Paparan antaramuka After Effects ini menunjukkan ciri master properties, kaedah yang menguruskan kerumitan versi melalui satu pusat kawalan data. Seni bananya bergantung kepada satu master komposisi yang bertindak sebagai sumber kebenaran tunggal, memuatkan semua logik prosedur teras dari corak halftones hingga ke seni darisan. Menyusun atau nesting komposisi utama ini dan menghadkan suntingan hanya melalui master properties dapat menghalang editor junior daripada memusnahkan logik grafik teras secara tidak sengaja. Kecekapan matematiknya beroperasi secara automatik, mengemas kini aset teras di dalam master komposisi akan terus melata atau cascade secara sempurna ke semua 50 variasi serantau serta-merta. Berbanding perisian Nuke, di mana logic node menguasai VFX perfilman, saluran pipe lapisan dengan property overrides ini diperlukan untuk penghasilan versi komersial yang pantas. Master properties menukar satu komposisi grafik bergerak yang rapuh menjadi pangkalan data visual yang kebal dan bebas skala. Kini kita meneliti peringkat kemasan yang diperlukan untuk melaksanakan non-photorealistic rendering atau NPR. Paradoks bagi seorang kompositor sentiasa sama. Mengaplikasi kesan bergaya 2D seperti posterization lazimnya akan memusnahkan integriti pencahayaan fizikal yang sudah terbenam di dalam render 3D. Proses pembinaan semula AOV adalah teknikaliti kerja wajib bagi melepasi halangan paradoks ini. Persamaan visual ini menunjukkan operasi matematik mengambil tindangan AOV yang diubah suai
dan menolaknya dengan data Beauty Pass mentah. Pengekstraksian ini membentuk lapisan difference map yang hanya menyimpan garisan cel shading dan chromatic aberrations tulen tanpa warna asas atau global illumination. Mengasingkan data sebegini membolehkan artis melihat tepat di mana titik persilangan antara peningkatan grafik dengan live action plate. Ia memberi kawalan berbutir, membolehkan specular highlights atau rim lights yang bergaya dilaras secara bebas dari pencahayaan teras babak tersebut. Kaedah subtractive difference ini membolehkan lapisan niat artistik 2D diletakkan di atas data kedalaman 3D dengan tepat tanpa melanggar matematik linear. Ancaman terakhir yang paling kritikal kepada saluran pipe ini adalah ketidakpadanan ruang warna yang melemahkan terus kesepaduan visual antara Unreal, DaVinci Resolve dan After Effects. Rangka kerja pengurusan warna ACCG adalah protokol mandatori yang diperlukan untuk saluran pipe masa nyata ini. Penggunaan ruang warna display referred seperti Rec 709 sewaktu fasa compositing amat berbahaya kerana ia akan memangkas data serlahan. Gambar rajah kromatik CIE 1931 ini membuktikan kapasitinya. Konfigurasi OCIO memastikan grafik bergerak ini mengekalkan nilai kecerahan ekstrimnya lalu duduk dengan sempurna di dalam plat julat dinamik tinggi. Terdapat satu peraturan ketat. LUT pemerhatian hanya dibenarkan sebagai hamparan paparan dan tidak sama sekali diikat ke dalam fail kerja akhir. Mengabaikan rigor matematik ACCG bermakna segala pencahayaan masa nyata dan pembinaan semula AOV di peringkat awal akan musnah pada titik penghantaran. Berundur sejenak dari perincian operasi perisian, kita melihat kapasiti sebenar saluran pipe hibrid yang diarkitekkan ini. Integrasi ini didukung oleh 3 paksi teknikal, spatial keying menerusi Unreal, fungsi berasaskan properties dalam After Effects dan pembinaan semula subtractive difference menerusi AOV. Ekosistem ini merombak ekonomi penerbitan, di mana tenaga teknikal dipindahkan ke fasa pra-penerbitan untuk mengelakkan kos membaiki yang tinggi di fasa pasca penerbitan. Nilai muktamad bagi proses ini, penyelia kini memiliki kuasa untuk menentukan titik key, menyepadukan visual dan menilai grafik bergerak bergaya dengan kepastian piksel akhir secara langsung. Kepakaran dalam persilangan teknikal ini kini menjadi standard kelayakan utama bagi seorang senior VFX compositor.